Fae dan Una pergi hantar anak masuk asrama lah. Anak Una ni tak pandai main. Aku yang stres. Anak aku ni suci lagi. Fae semakin sedih berpisah Kesian. dengan anak. Kau bagi putus lagi wayar untuk CCTV, jaga kau. Anak. 9 bulan aku kandung. Babe Shiro. Shiro. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, hari ini adalah konten di mana Fae dan Una pergi hantar anak masuk asrama lah. Okay, macam kita tahu sekarang pun mau raya haji, cuti raya haji. So, Fae akan hantar Rataka dan Poen di hotel. Okay, tapi Fae pergi dengan Una. Una pun mau hantar Shiro dengan Lily. Kenapa? Tadi Fae mau bawa Poen, shoot, tapi Rataka yang mau keluar. Dia lari. Huru-hara Fae kejar. Budak ni berani betul ya. Kau ni berpotensi boleh hilang. Rataka, jangan terlampau puasa. Rataka semalam buat hal. Dia putuskan Fae punya wifi. So semalam Fae tiada pakai wifi disebabkan Rataka. Betul-betul tiada rasa bersalah jadi orang budak kicik ni buas. Tak tahulah aku apa dia punya mau. Macam tak cukup. Tengok. Gila tuh, jangan kau lompat. Jangan lompat. Berani lompat, berani. Okay, so terpembung masa, jom kita pergi ambil Poen. Poen di dalam, Poen tak. Poen di dalam, Poen tak berani keluar. Dia penakut. Rataka Syak ni berani. Fae bawa Poen tadi dia yang keluar. Ini memang gila screen time. So guys, sekarang Rataka ini sama Poen di sini, okay? Poen di sini sayang. Allah, sian dia tengok tu. Sabar, okay? So, Fae akan hantar dorang. Sebab Una cakap dia sudah on the way. Tengok tu. Ni. Kesian, Poen ni. Dia ni jenis yang takut sikit keluar rumah. Tak sama Rataka. Rataka santai. Dia selok pernah bawa guna motor pun, Fae minta tumpang hari tu, pun dia masih okay. Poen penakut sikit. Rataka ni berani. Biasalah anak jantan. Kan tak kah? Kan? So, jom kita tunggu Una dibawa. Situ kau sebelah. Pakai satu kali dorang lah. Tu Shiro dengan Lily. Poen kenal-kenal dengan kawan sebelah. Kami mata radak pi asrama guys. Shiro dengan Lily situ. Ini Poen. Ini siapa namanya? Rataka. Ramai 4 ekor kucing. Guys. Ya Allah, hampa tengoklah anak-anak saya. Kesiannya lah. Hampa nak cakap apa sebab dia pun gemuk-gemuk duduk dalam tu. Saya tak beli baru lagi. Comel besar tak terasa. Ni pula Poen. Poen tengok Shiro. Poen, Shiro lupa kah? Tu Rataka. Barusan duduk. Tengok boyfriend. Rataka ada Shiro situ Rataka. Dia belum perasan lagi tu. Dia tak nampak gitu. Cak, angkat beg tu. Pergi nampak. Oh. Duduk dalam kereta dia. Tu. Siapa tu? Rataka ada Shiro sebelah tu. Ni. Oh, terjelek-jelek dah. Terjelek-jelek dah. Pantang keluar rumah ni pun mentang-mentang rumah ada ikan. Belajar jadi orang susah sikit. Kami orang kampung tau kah? Nak ekon. Terjelek-jelek. Kami orang laut. Kamu ni layar-layar terus ekon. Oh, pantang keluar terjelek-jelek. Mak hang pun ajak apa ni kerja ekon je. Sana apa perasaan nak mau Ya Allah, muka tinggalkan anak? masamnya aku. Sama, aku muka macam habis kena bunuh. Tuh. Kami nak pergi hantar anak-anak kami ke asrama. So, let's go. Kami asrama yang sama. Kami daftar sama-sama. Ya. Lagi satu asrama yang tu pun Kak dah hantar anak dia juga. Ya kan? Kak dah pun ada di dalam grup tu. grup juga. So, jom. Let's go. Kita Let's pergi ke asrama dia orang. Nanti kita tunjuklah. Dia pun tahu ke asrama dia pun kat mana? Kita tak tahu lagi asrama tu. Nanti kita tunjuk asrama tu sangat-sangatlah 5 star. Memang taklah nak hantar. Biasa-biasa kita hantar yang 5 star. Yang makan salmon setiap pagi, setiap kali breakfast. Betul. Yang disuap. Ya, betul.
bilik berekon. Ah. Setiap bilik dia orang tu ada CCTV. Betul, anak kami tak boleh ada aircon kan nak? Ya, tak boleh nanti terjejelek. Nanti jelir-jelir anak kami ni. Okey, anakmu nak apa nak? Tengok mak lah. Nah, anakmu pakai apa yang satu yang orange tu? Yang orange, yang Shiro tu dia bakal Parsi. Kalau Lily dia BSH. Bakal awam lah. Kalau tengok colour macam tu awam lah. Tapi yang Shiro tu sumpah manja. Shiro ni jumpa Fae first time terus tidur di katil hari tu. Ya, anak dia kami memang suka sangat tukar rumah. manja. Aku tak tahu lah kucing orange ni selalu kita tahu dia apa Oyen ni selalu kita tahu dia gangster-gangster. Tapi yang ni saya dapat jackpot bang. Dia manja nak mampus. Hang tepuk lah dia, hang gomoy lah dia, hang buat apa sekalipun, hang lempak dia pun. Dia tak bunyi satu pun. Lagi satu hari tu Manja. Fae pegang dia lembut-lembut. Sekali Una tepuk begini. Ya begitu Una sakit tak? Geram. Ya okey bilang dia. Lagi satu Fae ada aib anak Una ni. Kenapa? Anak Una ni tak pandai main. Aku yang stres. Anak aku ni suci lagi. Anakku pun suci. Anak kami dua-dua masih virgin. Anak hang kuat kongkek ni. Anak aku otak dia bersih lagi. Anakku ni Anak aku dah pandai dah. tak, sekarang ada cerita baru. Anak Una sudah jadi Dia main. dah pandai. Dia dah jadi jantan. The real jantan. Pok, hari tu aku bagi Fae bagi tindis. Fae mau ajar Fae dengan Una pun tak pandai main. Oh. Ciu. Bagi Kira main yang tak Poen. reti. Poen tu sampai terseret-seret di lantai hari tu minta main. Shiro, tengok begini Syak. Shiro, aku bilang. Aku sakit hati kata ya Allah. Takkanlah Mak Han nak kena tunjuk kau macam mana. Manalah aku tahu. Kucing main macam mana? Kami dua pun dah pandai. Aku rasa Shiro simpankan dia punya kejantanan untuk Lily juga. Ya, dia bagi dekat first wife dia. First Dia wife. tak curang. Dia setia. Dia setia man orang kata. Dia gentleman. Kau anak aku dah. Tengok. Una, tolonglah. Mahang YouTuber. Kenapa tu? Segempel mukanya tu. Tapi Una ni jadilah badannya. Memang bakal besar ni. Faik sangka Maine Coon. Shiro ni kalau kamu tengok betul-betul macam Maine Coon. Muka kesian nak kena tinggal. Muka kesian. Poen yang tunjuk betul sedih tu Poen. Kita ada anak first kita lah. Hang ingat siapa? Baby. Baby mana sekarang? Baby sekarang dia dah bahagia dengan tuan yang baru. Baby tu kalau apa ingat setiap kali kami live kat rumah lama kat Lake Point, ni kucing yang kami bela dekat rumah tu warna putih tu. Kucing tu share dengan Nur Mira pun pernah ajak live. Itulah kucing- Baby. Yang tu lah baby. Tapi dia pun panggil apa? Dia pun tak panggil baby. Dia pun panggil apa? Tak nama. Dia ada nama betul dia. Tapi saya panggil baby. Kita orang panggil baby sebab dia kan colour putih. Lepas tu dia comel. Macam kecil-kecil lah. Main besar. Badan dia bakar dia besar. Siapa? Apa tak nama dia? Si Aku pun baby lupa ni. dah. Besar tak budak Tina? Ya dah besar dah. Bakar. Itu manja juga. Nah, tadi Rataka buat hal. Kenapa? Dia buat apa? Aku ni mau intro lah dengan Poen. Aku ajak lah Poen. Tentu orang belum masuk sangkar. Aku buka siap pintu yang Rataka keluar dulu. Aku yang satu bangunan tu aku teriak dia. Poen aku tinggal, Rataka aku kejar. Tengok perangainya. Ada shoot konten ke masa tu? Udah, tengok perangai Rataka tu. Oh, patut pun. Ah. Minta puji, minta perhatian. Dia mau tunjuk lah. Dia ni pemberani nak macam Poen. Dia nak tunjuk dia boleh berlari kat mak dia. dia. Dia nak tunjuk lah dekat fans-fans dia. Dia boleh hidup sendiri. Aku yang Dia serabut ingat tadi. mak dia aja ada fan. Dia pun ada fans. Baru pandai keluar, masuk balik. Aku pikir berani lah betul. Bekal aku. Oke guys, sekarang Fae akan tunjuk dengan kamu barang-barang apa yang Fae bawakan bekal untuk orang. Jangan anakku nak. Ya Allah manjanya. Anak aku independen Independen macam mak dia. Aku tak bawa bekal apa. Sebab dekat sana memang dia dah sedia ada makan. Ya, aku kesian dengan Poen tu. Rataka ni Fae tahu boleh independen. Rataka tu macam Shiro. Bunyi dah. Riau dah. Apa tu riau? Apa tu? Rataka sama Poen. Tengok Shiro dengan Lila. Syak. Diam Kau je. didik anak Luna. Anak aku ni aku didik dia supaya jadi orang yang berguna Binatang. binatang yang berguna dan jangan menyusahkan orang. Anakku menyusahkan aku terus. Manja mau mampus. Baru dak balik terus ni tengok lah. Ikut mak lah. Orang yang bising aku pun nak tahu. Ikut mak lah.
Kau tengok aku buatkan apa. Bawa emas ke? Emas muka? Dah itu. Oh, bukan. Ingatkan emas. Ini Poen punya Ingatkan shape emas. Tak. Ini Poen Rataka punya tu, apa orang panggil dah, macam treat, cuma yang treat. keras. Yang keras, yang freeze punya. Lepas tu ini dry freeze Rataka sama Poen. Dorang kalau mau tambah selera makan, Pak letak ni. Tapi aku pun rasa mau makan. Pak beli TikTok shop je. Ini Poen punya obat anxiety. Poen ni jenis yang penakut, senang tempat orang baru dia akan diam murung sekejap. Jadi dalam seminggu di sana nanti Fae minta orang akan letak 0.5 dalam seminggu 2 kali je dia makan. Aku rasa lah kan hang cakap anak hang ada anxiety, ada stres kalau pergi tempat-tempat baru. Aku rasa anak aku ni happy kot nak pergi mana-mana. Dia diam je, dia happy kau tinggal. Dia happy aku tinggal dia sebab dia tahu aku hantar dekat mana. Dia sudah biasa. Ya weh. Okay, yang kedua, ini pula Rataka ni apa penyakit? Mana? Ini Anak hang memang supplementnya. Ya Allah, itu aku anak hampun. Dia obat fangusnya cuma dah habis. Memang berpenyakit lah. Betul, ini macam biasa Tapi- dia punya treat. Tapi setahu aku Rataka tu bukan anak hang kan? Anak Lokman kan? Itu anak Lokman. Kenapa dia buat datang dengan anak dia? Pasal pun nak kena pun bagi mak dia juga. Sebab aku bagi tahu Lokman. Rataka ni Poen ni nak mau main lah dengan Shiro di pondran juga aku. Jadi lah Babi salah keadaan aku. lepas tu sekejap dia carikan Fae kucing jantan yang betul-betul jantan. Betul-betul jantan dibaginya aku. Tapi still cerewet jugalah. Masalahnya yang dibelinya, yang dicarinya kecil lagi. Budak lagi barulah 3 bulan, 4 bulan. Mana boleh nak main lagi? Kecil. Barunya aku expect lah orang tu macam boleh dipasang sepasang kekasih. Si Poen ni pula acak-acak jadi ibu, menjilat dia punya muka. Kalau Rataka hilang di miaunya satu rumah tu mencari si Rataka. Macam Pok Ngano. Iya, berlaku kamu songsang nih, aku bilang. Aku tidak tahulah apa mau jadi, apa jadi lah. Tapi sekarang aku akan dapat anak baru lah. Aku ada beli lagi satu anak baru, Bakarekdo. Bakarekdo. Oh dulu, duit dia tu mahal gila. Aku tanya nak beli. Aku jantan, aku baru tengah detail harga 8 lah begitu. Cuma aku minta rendah lagi. Tolonglah, jangan 8. Dapat Sakit otakku kalau 8. Aku mau beli lain. Poen tu pun dah berapa ribu, dah 4,000 dah tak silap. 4,000 lebih. 4,000 lebih. Ya, munchkin 4,000 lebih memang harga dia lah. Takal sisa murah. Bapak Lokman yang beli 1,400 je kasih beli 5. Tu pun boleh penyakit. Itu pun beli penyakit tu fungus pula. Tapi okey lah, alhamdulillah Rataka sehat tu sekarang. Dia dah sihat dah sekarang sebab tu dia buat perangai, dia tunjuk ke orang. So guys, ini adalah asrama anak kami. That Iris. Udah, Ridwana. Dia ni memang mengada daripada anak dia. Aku dia tak kisah. Sebab apa saya tahu anak saya dijaga dengan elok. Ya Allah! Hang tindih kakak hang. Hang tu dah lah gemuk. Hang tindih. Guys, anakku Poen. Rindu. Anak Mami, sini sayang. Oh, lo, nyu. Jom kita turun. Kesian anak Mami ni 2 ekor ni. Gemuknya anak-anak. Shiro, Rataka. Shiro, Lily. Ingat tu. Alalah. Pak semakin sedih berpisah dengan anak. Dah seorang ibu berpisah dengan anak. Mula macam mau pergi. Allah akan bergabi tu. Macam mau flight. Comel dapat anaknya. Aku bilang begitu. Anak hamut lah mas sekarang ni. Ni kalau anak aku ni, dia pun dah setahun dah. Assalamualaikum. Ada. Rataka. Kenal Rataka. Rataka kau buat hal. Rataka putuskan wifi di rumah. Betul. Baru saat semalam buat hal lagi. Ambillah dia ni. Gigi CCTV asal wazir anak hang ni. Betul dah ikut mak. Tak tahu di mana mau letak muka ni. Malu buat hal. Kat rumah baru gigit wifi. Putus. Sampai sekarang wifi tiada. Tak tahu lah mau cari mana orang bagi bagus. Saya ni meme anak saya juga. Nampak tak tu? Oh iya kan, patut tak begitulah nah. Bagi atas. Saya anak saya nama meme. Faham? Ini Lufoen ni. Ini apa ni? Tiba-tiba tumbuh ni. Keluar sayang. Keluar. Sini. Oh, siannya anak. Tinggal. Ngado. Ininya. Mana tu sayang? Tunjuk dulu.
Ni. Apa tu? Muka terpaksa. Tengok kalau jadi bisul ke. Nanti apa-apa kita tahu Cak kan. Berapa beratnya Cak? Beratnya mau tengok Mami mau tengok beratnya. Sekejap. Lama timbang berat. 2.5. Lupa 2.5. Belum lupa air peluk dulu Nes. Mak hang kalau tak mengada. Mana Mami sini? Rataka biar. Dia nakal. Nanti Bye gigit pula. sayang. Info N. Rataka lagi. Udah anak aku nak. Hantar sudah nak. Dah masuk lah. Ulahnya Mami kau. Bunyi. Padahal seronok. Kau bagi putus lagi wayar untuk CCTV, jaga kau ah. Kau jangan buat hal. Hidung ni kan keras, tak boleh hilang. Ini memang dia punya tu. Memang colour dia Colournya. sama macam anak aku. Ya. Ni, kat reaction rat ini Lufo N, Lufo sama Rataka. Tahu ada orang nama Lufo N. Orang belum tahu lagi nama yang panggil di rumah siapa. Mai Rataka. Jangan buat hal ah, jangan bikin malu lagi ya. Awas. Ah. Macam mainnya. Kalau gigit lagi, kena tak sangkat luar lah. Anak. 9 bulan aku kandung. Kepala otak hang. Kesiannya ni paling santai, diam, tak ada kata apa. Aku bekas sayang sama dia. Nak kena tukar baru lah. Saya dah Ini biasa barang dia tinggal orang depa. ni. So depa tak tak bunyi pun. Nanti duduk lelok, jangan gaduh-gaduh. Okey. Nak nangis lah. Aku pisah dengan anak tu. Betul-betul santai. Macam Ya, anak santai. Anak aku. Depa bahagia je. Tu kata depa tak kisah mak dia. Bibi. Baru kan? First time hantar sini. Entahlah. Sebelum dia hantar lah. Mandi kan? Pernah hantar dah. Tapi Dia dah- Zero ni Nes tak Dia pandai dah main. gemuk dah. Hamil dua tak pandai main. Dia dah pandai dah sekarang. Dia dah pandai dah. Tak pandai meeting. Meeting. Babe Shiro. Shiro. Aku mau peluk dia Gemes. mana? Nah. Lama nak peluk. Ini mak tiri dia. Oh sayang. Shiro rindu Han dengan tepuk-tepuk Mami. lah dia. Han tepuk-tepuk lah dia. Mami tak bunyi pun. Geram. Baik kucing muda ni, disiplin. Baru bagus. Diam je dia. Baru manja yang tengok tu. Oh, nyong. Apa tu? Bunyi. Dia Takut. Belum lagi. Oh, tak sabar-sabar dah. Tak sabar-sabar dah dia tengok mak hang. Babai apa pedok. Tak sabar-sabar dah. Sabar lagi. Tahu lah kawan ramai. Sabar tak? Ya. Dia takut. Ada kawan. Ini macam Rataka bulunya kalau perasan. Sini, Lili. Okey. Bulunya macam Rataka. Harap Rataka besar beginilah nanti ya. Enggak tuh. Nyat panjat. Yo, kejap je dah besar dah dia. Wah, 4.5 2 kali ganda dengan Lufae. Gemuk. Patutlah berteriak Lufae kalau main sama dia. Dia dah gemuk. Nyo. Geram. Boleh tahu kan kalau Nes kucing kesian tengok tuh cakar-cakar. Telur. Memang ada satu ke? Oh, satu. Oh, patutlah macam rasa kecil. Saya tengok je. Telur satu je. Patutlah. Patut dia kecil. Nggak patut tak pandai main. Siapa curi? Main dengan Lufae nak pandai. Siapa curi? Mak tengok air. Tak apa Siro. Mami tengok YouTube je. Tak apa. Kalau nak mandikan dia ni, Una. Macam mana mak tak tahu ni? Mami ni ada kat sini. Pasal pun terlepas ke atas. Mami ni, nak pasal pegang. Telur kucing ada 2 kah? Lah pasal dekat atas. Memang ada Tak dua apa, lah. ni jadi apa dia buat lah. Sikit je, sikit jadi je. Ada. Macam mana boleh kat atas? Dia sangkut. Oh. Oh, Lili. Lagi teruk dari Rataka kau ni.
Hang ni. Dia buat perangai ni pula. Memang spesies begini kata Teruk. Bye-bye. Dia tak kisah pun dia ada kawan. Dia seronok. Budak. Weh, lepas lagi. Dia ada perasaan. Anak aku dia tengok pun dia lagi happy. Dia suka. Tengok ada member dia. Dia punya kad kalau dah ambil. Lufon and Rataka Lily Shiro. Joey aku tak tahu pun anak aku telur. Ada tattoo kat bawah tu. Patutlah tak buka. So dia tak ada perasaan. Rasa sama mama. Dia dah turun. Hani aku ada video. Aku ada video. Tapi kejap je. Oh nak jadi. Kejap je. Nak jadi tu. Kalau sekarang Guna mau. Dia baru masukkan try. Lily. Lily, lama tak main ni. Ush. Lily. Masya Allah. Aduh. Panjang dia. Masih sikit je. Beza Makan banyak. Beza 3 gram dengan lu foil. Apa tu? Oh, Ya Allah. Hey. Ya Allah. Anak aku buah. Tolong Rataka. Bye-bye. Duduk sini elok. Duduk sini elok. Duduk dengan Shiro, okay? Bye-bye. Apa lagi? Guys, tengok ini barang foil dengan Rataka. Kuromi. Kuromi. Anak pun terpaksa main kuromi juga. Kuromi. Dia punya barang bekal asrama. Bekal asrama anak aku yang dependent tak ada bekal rumah. Sebab apa? Dia pun tak makan. Dia pun makan. Ciri. Cuma dia macam dia jadi lembek. Ciri. So saya tak bagilah. Kalau bilang anak Una ni paling senang diatur. Hal ini senang. Aku pun tak tahu kenapa. Mana beli. Paling senang atuk tapi makanan ya kibah pun kat 300 juga lah beli. Bukan. Betul sakit. Oh. Guys, itu sajalah konten 20 minit kali ni. So kalau korang nak hantar beg kat sini pun boleh. Nak kucing kamu boleh hantar. Sebab office kami di belakang je. Dekat je. Sebab kalau nak jumpa kita orang dekat je. Tadi nak jumpa lah kita. Mau temu jumpa anak satu sekolah, bolehlah buat hantar sini. Macam Bye-bye. Jangan lupa like, share, subscribe. And jangan lupa subscribe Una. Sampai konten Fael dari item lain. jumpa dekat next content. Okay korang. Bye. Aku nangis betul-betul lah. Anak aku. Tengoklah anak aku. Tak babai pun apa. Tengok dia punya kereknya muka seronok nak masuk dalam ni asrama dia. Guys ni gambar Poen. CCTV-nya ni tengok muka Poen tu. Elok lagi kau lah dengan anak. Adalah aku